Kau dah tak ada duit tu, datang kedai saya buat apa? Berampuk sekarang. Tapi jangan terlalu bertolak ansur bang. Sampai kita pula ditolak beransur-ansur. Jalan-jalan ni sepatu aku. Kiri kanan ikutin aku. Nampakkan petunjuk padaku. Siasat dari dulu. Adik, cepat sikit boleh tak? Kita dah lambat ni. Allah, adik ni kenapa? Kenapa apa? Salah ke lirik lagu adik tadi? Bukan pasal lirik tu. Tengok, baju adik tu balik, seluar tu balik, slipper pun terbalik. Kenapa? Tak boleh ke? Kita nak pergi menjaga je kot. Bukan nak pergi fashion show. Tak apalah, dah jom. Kita dah lambat ni. Cepat aku. Kiri kanan ikutin aku. Nampakkan sepatu. Jual lah. Okey. Datang lagi. Okey, terima kasih. Untung besar rumah hari ni Dek, abang nak beli air ni. Tapi duit abang tinggal kat rumah lah. Kalau macam tu, tak boleh lah abang. Tak apa bang. Abang nak beli siapa? Ni siapa yang best? Kau tengok muka abang ni, mesti abang suka bandung dengan kopi. Sedap. 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 Nampak Tio tak? Boleh tahan juga. Bagi bandung dengan kopi O. Tapi sekejap. Minuman ni bersih ke? Mestilah bersih bang. Hausnya ada kelulusan KKM dan sijil halal jakin. Jadi kita lebih yakin untuk minum dan berkongsi dengan keluarga. Air yang digunakan juga ditapis, dimasak dan dididihkan. Kalau macam tu, boleh lah. Abang nak pinjam phone sekejap boleh? Nah ni abang. Ini gambar. Mana airnya? Nak air betul, kenalah bagi duit betul. Abang bawa balik gambar ni dulu. Nanti kalau tak ada duit, baru saya bagi air betul, okey? No money, no drink. Na 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 na. Penipu. Dah bagi orang terliur, no money, no drink pula. Kau dah tak ada duit tu, datang kedai saya buat apa? Berampuk sekarang. Adik, kenapa adik buat macam tu? Tak baik tau layan orang susah macam tu. Tapi jangan terlalu bertolak ansur bang. Sampai kita pula ditolak beransur-ansur. Abang tengok tu. Tak inginlah air house ad awak tu. Aku ada duit. Aku boleh beli kat pasar raya lain. Bodah. Rupanya. Tadi adik tengok macam tu. Tak elok. Ada saja je. Tapi macam mana adik tahu yang dia tu penipu? Ui, banyaknya. Ui, bestnya. Banyaknya duit orang bagi sedekah. iPhone lagi orang bagi. Aku kaya. Aduh lah orang Melayu ni. Mudah sangat kesian dekat orang. Asal baju koyak je, orang miskin. Asal orang miskin je, kesian. Untung jadi orang miskin. Silap-silap pakai baju terbalik pun, orang ingat orang miskin. Betul juga tu. Pakai baju terbalik lah. Itu mesti orang kesian. Sebab tu lah pakai baju terbalik. Saja nak bagi orang kesian. Mana tahu ada orang support kita berniaga. Simpati tambah dengan kualiti sama dengan marketing yang mantap. Macam-macam hal lah adik ni. Jangan minta simpati orang. Biar orang beli sebab kualiti produk kita. Okey? Okey, Mama. Kalau korang tanya Mami, kenapa Mami pilih air house ad? Jawapannya, bukan sebab viral. Mami pilih sebab Mami rasa puas hati dengan rasa dan cara ia dihasilkan. House ad dibuat secara handcrafted dan di-brew fresh setiap pagi. Bahan-bahannya pula dipilih daripada sumber tempatan dan house ad dibuat tanpa bahan pengawet. Air yang digunakan juga ditapis, dimasak dan dididihkan sepenuhnya. Sebab tu Mami yakin dengan proses dan kualiti. Yang paling penting, house ad ni mempunyai kelulusan KKM dan pensijilan halal jakin. Jadi, lebih yakin untuk diminum dan dikongsikan dengan orang lain. Bukan saja sedap, yang penting keselamatan dan kualiti juga terjamin. Kalau korang nak cuba minuman lokal yang berkualiti, korang wajib cuba house ad. Nanti korang akan faham kenapa Mami pilih air house ad ni.